Alhamdulillah, melihat kepada dapatan data yang diperolehi daripada Jabatan Statistik Negeri dan Negara bagi aspek pertumbuhan ekonomi negeri Terengganu terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Negeri kita mencatat pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 4.5% pada tahun 2024 berbanding 2.2% pada tahun 2023. Dari sudut pasaran pekerjaan, negeri Terengganu terus menikmati suasana ekonomi yang stabil dan berdaya tahan. Kadar pengangguran negeri yang disasarkan sekitar 3.3 sehingga 3.6% telah berjaya diturunkan kepada 2.8% setakat suku kedua tahun 2025. Pencapaian ini memperlihatkan bahawa dasar ekonomi negeri yang berteraskan kecekapan tarbiyah urus, pengukuhan sektor produktif serta pengagihan manfaat pembangunan yang adil dan inklusif telah mula menampakkan positif pada rakyat Terengganu keseluruhannya. Sebagai rangkuman tahun 2025, Dun Terengganu telah mengadakan 3 persidangan utama, sidang istiadat pembukaan, sidang kedua pada Julai dan sidang belanjawan sekarang ini, yang menjadi platform penting bagi ahli Dewan membahaskan dasar kerajaan, menyampaikan pandangan dan memperkukuhkan fungsi legislatif demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Sementara itu, jawatan kuasa Dewan seperti jawatan kuasa pengurusan dan jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC terus aktif bersidang bagi memastikan tarbiyah urus Dewan dan keuangan negeri berada pada tahap terbaik. Di samping kunjungan hormat daripada agensi kerajaan, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat memperkukuhkan hubungan serta pengkongsian ilmu antara Dewan dan rakyat.